operate dia punya muka ni. Dia operate kan di atas kan, dia tarik ke atas, jadi kedut muka dah mula tegang. Kalau umur dia 51, balik umur 15. Dia nak muda balik, tapi muka muda lah, suara tua. Itu takut tu. Tengok dia kat airport, baru balik Jepun, muda. Dia mana cik adik? Dia balik Jepun. Tua dah dia. Itu dia manusia, dia pangai gitu. Ramai perempuan pergi, perempuan ramai pergi Jepun untuk muda balik. Orang lelaki tak ada pula operate. Saya belum dengar orang lelaki ni pergi operate Jepun, tak ada. Pasal orang lelaki lagi tua lagi laku. Habis. Jan turun jadi jin. Jin ini pecah dua. Satu syaitan. Apa beza jin dengan syaitan? Beza. Sama je. Jin tu syaitan. Tiap-tiap syaitan tu jin, tidak semestinya jin tu syaitan. Boleh faham tu? Tiap-tiap syaitan itu jin. Tidak semestinya jin tu syaitan. Sebabnya jin tu jin lah. Makna jin ini ialah sesuatu yang tak dilihat. Ya, tiap-tiap perkataan yang beriring-iring jim dengan nun, maknanya tak nampak lah. Ya, tiap-tiap perkataan yang beriring-iring jim dengan nun, cantum jim dengan nun tu, jannah, syurga kan tak nampak. Mana? Jinnah, jin tak nampak lah. Janin, dalam perut, tak nampak juga. Junainah, sudah anak jin. Junainah tu dua makna dia, sama ada anak jin ataupun kebun kecil, dua-dua boleh makna. Kita ambil lah anak kebun kecil lah. Macam Maimun juga. Maimun maknanya beruk. Maimunah beruk betina. Kesian perempuan ni. Tapi makna yang lagi satu maknanya bertuah. Ambil yang bertuah je lah. Jangan buat modal balik sekarang. Kau siapa nama? Maimun. Beruk dah tu. Maknanya bertuah makna dia. Itu Arab kata wa munasabah fi hadzal yaumil maimun. Sempena dengan hari bertuah ini. Tu saya nak tengok kadang-kadang ustaz kita pun silap juga. Dia ambil model pelik-pelik gitu. Macam wati. Wati tu tak boleh dia kata. Wati tu kat Indonesia. Bukan cakap Arab. Kan? Ada buang ujungnya wati. Bahasa Arab bukan wati, wati ta. Yang maknanya persetubuhan tu maknanya wati ta. Wati ni cakap Indonesia. Kalau saya dengar ada ustaz kita ceramah, wati tak boleh. Tak mengaji habis lah tu. Kena mengaji habis sikit. Tu. Kesian dia. Kesian perempuan dah. Kan? Jadi perempuan ni dah, nama dah begitu dah. Tunduk dia. Tu. Dia sebut lah begitu. Wati, waw alif taya. Pa. Yang itu to. Waw, to, ya, hamzah. Ada hamzah hujung. Wati dia panggil. Bahasa Arabnya ada. Macam maula. Maulana tu. Kalau maulai atau maulana mana tuan kami. Boleh jadi hamba. Maula pun hamba. Hamba boleh jadi tuan. Tengok keadaan. Bahasa Arab pasal dia luas. Tak boleh mengaji 2 hari, tak boleh. Kadang mengaji 2 hari samsing pula payah. Habis. Tu jin. Jadi maknanya jinnun. Mana tak nampak. Jannah, junnah. Junnah maknanya perisai. Tak nampak juga, orang sebarang tak nampak. Perisai. Semuanya beriring-iring jim dengan nun. Jannah, junnah, jinnah, junainah, janin. Begitu. Maka jin itu tak nampak. Dan jin ini pula kejadiannya tak menentu. Merupakan makhluk yang paling buruk dalam dunia ini. Jin merupakan makhluk yang paling tak cantik. Bukan paling cantik, paling tak cantik. Itu dah sebabnya Allah Ta'ala tidak beri manusia tengok jin tu.
Kalau tengok kejadiannya terlalu buruk, hari-hari pingsan. Nah, ingat, si baik Allah Ta'ala tak bagi kita nampak. Kalau nampak, pingsan hari-hari. Tak nampak. Kita bukan takut dengan dia, tak nampak tu. Dia boleh lempang kita, begitu je. Nah, itu dia kelebihan dia. Dan dia kadang-kadang tinggi sangat, tak menentu. Ada pendek, tak memasal. Besar, tak tentu hala. Orang Melayu pula pandai. Yang tinggi dia panggil hantu galah, yang pendek toyol. Pandai aja dia. Yang besar hantu raya. Raya kan mana besar? Jalan raya, bunga raya, hantu raya kan. Yang suka menyembunyikan orang, hantu kopek. Itu orang Melayu. Dalam Arab pun ada, tapi saya malas nak menghafal, payah nak menghafal. Itu dia, itu kelebihan dia. Dan dia boleh memanjang dan boleh mendek, boleh besar dan boleh mengecil badan dia. Itu sebab kita jumpa tengah malam, jangan lari, tak ada faedah. Dia boleh memanjangkan badannya. Betul. Gitu. Kita jumpa sini, lari buat apa? Sana kan, dia panjang badan, jumpa sana pada dia. Itu maksud dia boleh memanjang. Dan dia boleh terbang ke sana kemari, dia boleh terbang. Tak guna lari. Ada dia. Dan jin ini, dia boleh merupakan makhluk-makhluk yang lain. Berbentuk ular, berbentuk anjing, unta dan sebagainya. Itu sebabnya jin kalau masuk ke rumah kita, jangan dibunuh, melainkan diberi amaran sebanyak 3 kali. Atau ada ulama katakan 3 hari. 3 hari demam gitu. 3 kali. Ular masuk rumah, jangan dibunuh. Kena ingat. Beri amaran dulu. Wahai ular, engkau jin ke engkau ular? Kalau engkau jin, keluar sekarang. Dia buat tak tahu juga. Okey, yang kedua, engkau jin atau engkau ular? Kalau engkau jin, keluar sekarang. Buat tahu juga. Yang ketiga, last warning, jin atau ular? Buat tak tahu juga. Ular lah tu. Boleh bunuh. Cakap mumtim tak get out pula. Boleh. Faham dia cakap betul tu. Kalau dia keluar, jangan dibunuh. Itu jin. Ini Nabi pesan. Nabi pesan kata, di Madinah ini ada saudaramu dari bangsa jin. Kalau masuk ular di rumah kamu, jangan dibunuh. Boleh jadi saudaramu. Jin pun saudara kita juga. Kalau kita bunuh, kebetulan dia jin, bahaya. Dia akan serang kita, boleh menyebabkan jadi mati. Banyak berlaku gitu. Dia meninggal, mati dia, maka saudara mara dia tentu akan bertindak balas, dendam. Jin ni dia tak reti orang tak tahu. Dia tak reti. Dia tak faham kita ni, mana kita tahu dia jin ataupun tak jin. Tapi dia tak akan dendam. Sama ada kita atau anak kita atau siapa saja yang dia boleh masuk. Itu dia. Boleh bawa kepada maut. Itu dia. Banyak berlaku. Kalau orang tengah jalan naik kereta Pajero tu, terlanggar ular, terbalik. Ular langgar boleh terbalik. Itu bukan ular tu. Itu dia kaedah. Pernah berlaku di zaman di India tu, seorang ulama besar. Ulama ni tahu hukum. Ular masuk rumah dia. Dia tak fikir panjang, dia bunuh terus. Rupa-rupanya bukan ular, jin. Maka saudara mara jin tadi sudah marah. Dia pun nak merasuk dalam badan ulama tadi, tak boleh masuk. Kerana ilmunya tinggi, amalan pun banyak. Apa jin buat? Ditangkap ni ulama tu, bawa ni kampung dia. Nak masuk tak boleh, fizikal dia angkatnya. Dia bawa ni ulama kampung dia, dia bercarakannya. Bawa ke hakim, mahkamah. Hakim pun tanya, waktu pembunuhan berlaku, adakah bentuk ular atau bentuk jin?